Wangsa Maju melalui Lajnah Kebajikannya telah menyerahkan 50 set bantuan terhadap mangsa banjir di Pantai Timur. Seramai 30 orang jentera PAS kawasan Wangsa Maju hadir ke Pusat Penamaan Calon DUN N43 Nenggiri. PAS Wangsa Maju dengan kerjasama PAS kawasan Kapar dan Lajnah Kebajikan PAS Pusat telah menganjurkan program iftar dan santuni warga rentan di Pejabat Agung PAS. Jentera PAS Wangsa Maju turun padang membantu kempen pilihan raya kecil N48 Air Kuning bagi memenangkan calon Pakatan Nasional Ustaz Muhani. PAS Wangsa Maju telah mengadakan lawatan mahabah ke negeri Kedah bagi mengeratkan hubungan ukhuwah dan bertukar pandangan dalam memperkasakan gerak kerja parti. PAS kawasan Wangsa Maju mengadakan mesyuarat agung PAS cawangan secara serentak di seluruh Wangsa Maju. Majlis perasmian disempurnakan oleh Yang Berbahagia Haji Khuz, Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Putra. PAS kawasan Wangsa Maju meneruskan tradisi kebajikan Ramadan dengan menaja 600 pek bubur lambuk yang dihadiahkan kepada masyarakat setempat. Beberapa siri ceramah selamatkan Malaysia yang diadakan di Wangsa Maju berjaya menarik kehadiran orang ramai yang prihatin terhadap masa depan negara. Seramai 150 keluarga menerima sumbangan raya dalam satu majlis anjuran PAS kawasan Wangsa Maju yang berlangsung di markas PAS kawasan Wangsa Maju. PAS kawasan Wangsa Maju dan diberi kepercayaan menjadi tuan rumah terbuka Aidilfitri PAS Wilayah Persekutuan 2025 menyaksikan kehadiran lebih 4,000 pengunjung. PAS Wangsa Maju memainkan peranannya menyantuni masyarakat dengan melakukan program ziarah kebajikan. Ini bukti PAS Wangsa Maju berkhidmat sepanjang masa. PAS kawasan Wangsa Maju dengan kerjasama Surah Sakinah telah menganjurkan program ibadah korban berlangsung meriah di kawasan Lapang Surah Sakinah, PP Agung Bak Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Rani bin Muhammad Daud yang di-Pertua PAS kawasan Wangsa Maju. Melihat kepada sokongan daripada dewan-dewan dan ahli-ahli di seluruh Wangsa Maju, kita mempunyai Dewan Pemuda, Dewan Ulama, Dewan Muslimat, Sidang As-Sabiqun, Dewan Himpunan Pendukung PAS, dan dikuatkan lagi dengan 20 cawangan yang aktif bagi membantu kemenangan dan kejayaan PAS kawasan Wangsa Maju pada masa yang akan datang. InsyaAllah pada PRU yang ke-16 ini, kita dengan penuh tekad dan azam untuk melaksanakan kerja-kerja pilihan raya bagi melahirkan Parlimen Sulong yang akan memenangi kerusi di wilayah persekutuan yang akan lahir di Wangsa Maju, insya-Allah. Kita meletakkan tekad dan meletakkan satu slogan yang cukup serius, iaitu Perikatan Nasional Teraju Wangsa Maju. InsyaAllah kita akan menang pada PRU yang ke-16. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.